tengok. Akak, nak beli ni? Amboi, kalau susu yang dia suka, cepat aja jumpa. Mestilah. Boleh belikan? Bolehlah, Kak. Boleh. Akak pun memang mencari nak beli susu tu. Kat rumah dah habis. Yeay! Ini paling sedap kegemaran Upin. Yang ni lagi sedap. Ni lagi sedap. Yang ni. Bukan. Yang ni. Sudah. Semua perisa susu ni sedap. Amboi, dari jauh dah dengar suara Upin Ipin. Kuat betul. Cikgu. Apa yang bising sangat tadi? Kita orang nak beli susu ni. Susu apa ni? Susu ni lah yang bantu kita orang sentiasa fokus dan cergas masa belajar. Tiap-tiap pagi sebelum ke sekolah, kita orang akan minum susu ni. Betul. Satu gelas susu, habis kita orang minum. Petang pun kita minum sekali lagi. Betul kan, Kak? Betul. 1 hari 2 kali minum. Baru bertenaga dan bersemangat untuk belajar. Selamat pagi, murid-murid. Cikgu. Cepat duduk. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Murid-murid, cikgu ada satu teka-teki. Teka-teki? Ini saya suka. Jarjit Singh sedia jawab. Dengar ya. Saya berwarna putih dan saya bantu kanak-kanak jadi bertenaga, cergas dan fokus dalam pembelajaran di sekolah. Saya sedap diminum. Cuba teka. Siapakah saya? Siapa tahu? Wah, bagus. Tak payah kejut dah bangun. Ada apa-apa yang menyeronokkan ke kat tadika hari ini? Mestilah ada. Murid-murid, ada 10 minit lagi. Juara matematik Olimpik kita ialah... Betul. Siapa ada bawa air? Semua tak bawa air. Pus. Tak apa. Jom ABCD. Aku belanja. Kau belanja? Ya, tapi korang kena tolong aku buat YouTube. Boleh? Tak ada masalah. Boleh je. Angkat! ABCD 6. Walking. Hayya. Mana boleh makan banyak-banyak? Siapa tu? Uncle datang. Satu orang makan satu ABCD sudah cukup. Banyak makan nanti dapat kencing manis. ABCD 6 tu untuk semua kawan-kawan. Oh, ya kak? Bagus. Siap. Allah, saya baru nak rakam Uncle buat ABCD. Ya kak, cakaplah tadi. Tak apa, kita ambil balik. Uncle sudah sedia.
Cepatlah, Ihsan. Senyum, Uncle. Senyum. Perut tu. Simpan. Diamlah. Ayo, banyak bising ni budak-budak. 1, 2, mula. Hai. ABCD. Dua, tiga, A sampai D. Apa itu ABCD? Yolah. ABCD tu air batu campur durian. Wah, dengar je dah rasa sedap. Kalau makan, mesti lagi sedap. Apa yang sedap? ABCD. Wah, saya suka. Wah, enak banget. Jom makan. Marvelous! Marilah rasa air batu campur durian. Kampung durian lontar. Di mana? Melaka. And cut. Baguslah korang berlakon. Mestilah. Dia memang pandai. Ihsan, cepat makan ABCD kau. Nanti cair. Kejap, aku nak buat naik video ni. Uncle Moto, ABCD 2 lagi. Okey. Terima kasih, Ihsan. Uncle tak ada? Uncle pun ada sikit lakon tadi. Uncle Moto, Hey, apa lagi? satu lagi ABCD untuk Uncle Atong. Okey, siap. Ya, terima kasih ya, Ehsan. Kenapa, Ihsan? Kawan-kawan, tengok. Banyaknya tanda suka. Yelah, ada yang komen kata nak datang sini. Terkenal lah nanti warung Uncle Mutu. Huh? Sudah terkenal kah? Banyak cepat. Nanti ramai orang datang. Uncle banyak untung. Sana ABCD. Sini ABCD. Macam mana ni? Siapa nak tolong Uncle kalau orang ramai? Ayo, yo. Kau satu, aku satu. Kejap, Ramainya. Sanggup diorang beratur. Sampai sana. Alah, penuh. Kesian Uncle. Nampak dia penat. Untunglah Uncle macam ni. Ni semua sebab video viral aku tu. Video kita orang lakon tu ke? Ya, dan ada lagi satu video aku buat dengan Tok Dalang. Nak tengok? Okey, dah banyak Tok rasa. Tapi ABCD Uncle Mutu paling sedap. Paling terasa lemak manisnya. Paling banyak isi duriannya. Dan yang paling penting, harganya mesra poket. Mesra rakyat. Datanglah beramai-ramai dan rasakan sendiri keenakannya. Okey. Boleh minta commission ni. Sini datang. Tolong Uncle. Cepat-cepat. Baik, Uncle. Upin, Ipin, petang tadi kau berdua di warung Mutu kan? Ya, Pak. Opa dengar ramai orang kat warung Mutu tadi. Kenapa? Sebab warung Uncle Mutu dah viral, Opa. Ramai yang datang nak rasa ABCD. Iya. Pak. Hari ni ABCD Uncle Mutu habis. Orang ramai sangat. Sampai Uncle Mutu tak cukup tangan. Tu yang kita orang tolong. Sampai penat. Yes. ABCD sold out. Zaman sekarang pantang viral.
orang akan pergi cari, Opah. Mereka sanggup beratur dan tunggu berjam-jam. Rezeki mutu. Bak kata pepatah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Tapi kan Kak, ada yang tak sabar. Bila pesanan lambat sikit, diorang marah-marah. Diorang marah-marah macam mana? Diorang jerit. Oi, cepatlah. Orang dah haus ni. Lembab. Dah tahu orang ramai. Ambillah pekerja lagi. Macam tu sekali dia orang marah. Jadi, apa mutu buat? Dia buat tak tahu je. Sebab dah tak terlayan. Korang ingat, bila-bila masa dan di mana pun, biar perangai tu beradab. Kalau tak ada kesabaran menunggu, pergi je makan tempat lain. Jangan nak marah-marah orang tak tentu pasal. Jaga adab. Betul, Opah. Tapi tak apa. Benda viral macam ni tak lama. Kejap je. Lepas dah reda, habislah viral. Tak ramailah orang lagi. Harap macam itulah. Kalau tak, kita orang pun tak berpeluang nak makan ABCD. Akak cantik, ini warung belum buka lagi. Tak apa, akak duduk sini. Tunggu. Okey. Uncle Mutu, kita orang dah sampai. Datang nak tolong. Oh, banyak terima kasih. Tolong kerja, bukan tolong makan. Uncle dah atur ke semua? Semua sudah siap sedia. Ais batu sudah ada 10. Durian pun sudah cukup. Masa ni lah gas nak habis. Tak angkat pula. Nak makan nasi lemak. Nak makan nasi lemak. Hari ni tak ada nasi lemak. Akak tak sempat masak sambal dia sebab gas habis. Masaklah pakai api. Kenapa pakai gas pula? Api tu dah tanya dari gas lah. Sebab tu namanya dapur gas. Korang pergi kedai Abang Is, beli tong gas. Tong gas tu besar dan berat, Kak. Macam mana nak bawa balik? Kita orang kan kecil. Korang beli je. Nanti Abang Is hantarkan ke rumah. Faham. Motor aku habis minyak. Kalau macam tu, mai tumpang aku. Oi, ingat, kalau tak ada gas, makan tengah hari pun tak ada tau. Yelah.